Okay, medical challenge part 2. Okay, yang pertama. Ini senang lah. Apa dia? Bradycardia. Bradycardia kacang ke? Ada masalah sistem paru-paru. Kalau tahu. Tak salah. Kita ada bradycardia, tachycardia. Apa beza dua ni? Dia opposite. Okey, lupa ingat dah. Nice. Saudara Muhammad. Tachycardia adalah jantung yang dalam keadaan yang kecil. Kalau macam ni. Kalau tahu. Brady tu slow rate lah. Kalau tachycardia jantung yang laju. Sikit betul. Jantung yang slow. Macam tu. Sebab tu Brady, tachy. Yang kedua, myocardial infarction. Myocardial infection. Infarction. Myo tu jantung, kesaluran jantung. Infarction tu tersumbat, jantung tersumbat. Basically dia adalah serangan jantung, myocardial infarction. Okey, betul. Satu. Okey, tadi salah. Okey, yang ketiga. Polydipsia. Kalau polyuria tu orang kencing terlalu banyak. Kalau polydipsia berak terlalu banyak. Apa dia jawapan dia? Kita rasa dahaga, so kita selalu nak minum air. Oh, dehydrate. Okey. Ui, kali ni banyak salah ni. 2 salah, 1 betul. Okey, lagi 2. Okey, salah betul. Okey, Amy tak senang tahu je. juga. Tak tahu lah. Appendicectomy. Of course penyakit ni appendix. Okey, appendicectomy apa maksud dia? Appendicectomy tu adalah operation nak buang appendix. Pandai. Ada pisau apa nak potong orang, nak operate orang ada. Saya paling senang untuk dia. Last one. Itu tak menang. Saya susah. Sayang, kena bagi nampak bi betul yang. Tak boleh. Macam pernah Bi jawab before. Apa dia? Hyperhidrosis. Okey, air terlalu banyak dalam diri sampai jadi excessive sweating. Macam tangan berpeluh, hyperhidrosis. Aduh, sikit lagi. Betul dah sikit tu awal-awal tu, cuma dia punya interpretation tu. Okey lah. So, dapat something tak? Cuma komen channel apa yang korang nak saya dengan Amelina buat. InsyaAllah. Kita buat susah lagi.